Hukum muslimat mewarnakan kening. Hari tu mana rambut yang warna kening pula. Tak puas hati belaka. Nah. Dia begini, kalau tidak ada kening, boleh buat kening. Contohnya kening dia tak ada. Bila kau tengok jadi lari habis budak-budak takut. Pas nak pergi. Nah, dia pun ambil kalang buat kening. Hukumnya dimaafkan. Itu bukan cat kening apa ni. Mai. Yang jenis tak ada kening. Okey. Kalau mewarnakan kening sama macam mewarnakan rambut. Maka kita ikutlah keluar daripada khilaf. Kalau dah beruban rambut kita, maka kita inaikan dah. Jadi kalau kita inaikan dah sebelum daripada beruban, maka masuk dalam khilaf ulama. Ada yang membolehkan, tak ada masalah. Ada yang membolehkan dengan syarat tutup aurat. Tapi kalau kening ni tak ada lagi maknanya bak celup kening. Kening hitam nak buat kening koko. Faham lagi? Kening biru. PN kening. Faham lagi?